Jam 2 pagi. Saksikan. Okey, Assalamualaikum. Untuk episod malam ni, saya Bro Aman dan Bro Syah. Episod kali ni kita akan melalui Jalan Tambun Tulang. Jalan Tambun Tulang untuk ke Kampung Cheok. Dan daripada Kampung Cheok terus ke Kampung Jelempuk yang berada di Bandar Arau. Dan untuk pengetahuan semua viewer setia vlog Santai Malam Vlog, jam di tangan kami malam ni menunjukkan tepat jam 2 pagi. Dan atas request daripada kawan-kawan kami, kawan-kawan dan juga kenalan kami meminta kami untuk review jalan Kampung Cheok ke Jelempuk. Sebab jalan tu adalah jalan sunyi dan jalan tersebut juga dikatakan mempunyai cerita-cerita macam-macam lah. Cerita daripada orang-orang lama di negeri Perlis. Dan pada malam ni cuaca agak cerah. Okey, Cuaca baik cuaca baik lah kan. Nampak pun tak ada hujan lah. Nampak pun okey. Pun langit pun nampak cerah okey. Tapi biasalah 2 pagi ni kan. Ni masih nampak kelihatan kenderaan di jalan raya sebab kita masih berada di jalan utama. Kita tak masuk jalan kampung kan. Nanti kita akan masuk ke jalan kampung, mungkin tiada kenderaan yang akan berselisih dengan kami lah. Dan untuk pengetahuan viewer semua, di sebelah kiri kami, di kiri jalan ni adalah sungai besar. Kanan lah, kita kanan. Kanan. Sungai besar Tambun Tulang. Okey, penonton, kita akan masuk ke jalan ni, jalan yang kita nak review. Jalan Tok Pulau. Kita mula memasuki. Ni kita boleh pergi terus. Tapi bro, sampai di hujung dah ada 2 bulatan. Kita pergi terus sampai hujung. Kita akan masuk pergi ke Jalan Cantik Bangun kan. Kita akan pergi ke Kampung Cheok, dekat situ InsyaAllah. Tapi jalan di sini memang dulu ni bendang lah jalan ni. Jalan ni dulu bendang. Kalau tengok di kiri kanan ni, dia tak ada orang lah. Sunyi jalan ni. Ya, seperti biasa malam ni, seperti episod Jalan ni kan bro, walaupun waktu siang memang dia sunyi kat jalan ni. Waktu siang pun dia kenderaan kurang jalan ni. Walaupun waktu siang. Tambah kalau buat apa, macam lawan ni pukul 2 pagi lebih kan. Lagi sunyi lah. Tapi seperti biasalah, saya nak cakap tadi, Bro Syah mengekalkan kelajuan dia dalam 60 km sejam lah. Sebab atas faktor keselamatan dan faktor untuk senang untuk penonton review jalan kan. Kalau bawa laju, penonton pun tak dan tengok jalan. Tak tahu sampai dah. Dia buat speed tak ketahuan lah. Cari takut satu kot, kadang-kadang jalan kampung ni motor dia tak ada lampu lah. Dia sepi bro, dia bukan tema kita lah, kita tema santai. Sepi tu tak kena lah. Dia lah. Dia lari pada tema kita. Ni kalau kanan ni dia keluar balik jalan tu. Jalan ni kalau kata musim orang ambil padi, dia ramai lah. Ambil padi. Ramai. Dan juga jalan ni juga orang duk cari katak, duk cari apa nak pergi mancing ikan, dia pun akan lalu ni. Dan di hadapan jalan ni ada satu bulatan kampung lah.
Dia sebenarnya sebelah kiri, boleh pergi kat Kampung Tebuk tau. Kalau nak pergi sebelah kiri, tapi kita pergi terus lah. Pergi pukul 12. Okey, kita ke belah kiri. Okey. Dia untuk pengetahuan viewer semua, jalan ni dia akan terus tembus sampai ke sekolah Sodang. Sekolah Kampung Sodang. Dan kalau kita sampai di hujung nanti ni, dia boleh, kalau ke kanan dia ke Kampung Cantik Bangun. Ke Cantik Bangun lah. Kalau sebelah kiri ni dia akan terus ke Kampung Cik-O. Jalan ni. Tapi jalan ni besar lah. Sunyi lah. Waktu-waktu macam ni tak ada orang. Kita memang nak santai ke jalan-jalan sunyi dulu. Kita punya ni kan, kita memang nak santai. Santai, ambil angin malam. Relax kan. Tapi macam kami beritahu lah kan kepada penonton, kadang-kadang faktor keselamatan tu bila kita memandu pada tengah malam ni kena utamakan keselamatan kita lah. Jangan terlampau laju. Lepas tu kena tengok keadaan jalan raya semua. Kadang-kadang di Perlis ni orang duk buat jalan malam-malam kita tak perasan. Ada lubang, lepas tutup kan tak perasan. Kami lebih banyak buat video di Perlis sebab Perlis ni kampung kami dua kan, kampung kita lah, kampung kami. Jadi kami cuba buat lebih banyak video di negeri kami dulu lah sebelum kita pergi ke negeri lain. Okey, di sampai simpang hujung ni kita akan ambil sebelah kiri. Macam saya beritahu lah, kita ada nampak sekolah. Sekolah belah kanan lah. Belah kanan tu sekolah. Kita ke kiri. Sebelah kiri ni. Ni kalau kata di waktu petang ni di kawasan ni ada pasar malam kecil. Pasar malam mini lah. Pasar malam mini. Kita akan pergi. Oh ni tengah jalan kucing. Adik kucing. Nanti di hadapan tu ada satu simpang yang kita kena ambil ke sebelah kanan. Sebelah kanan tu dia ke Kampung Cik-O terus ya, sampai ke Jelempuk. Kalau perlu nampak kan. Dan di hadapan kita ni ada satu masjid lama. Masjid lama di Kampung Sindah. Orang guna ke? Kampung Tebuk. Masih jemaah guna ke tak? Masih lagi. Oh, masih guna lagi kan. Tapi kadang-kadang orang tak perasan di sebelah masjid tu ada tanah perkuburan. Ada orang ramai kot ni pun tak perasan kan. Tapi ni kita terus kan. Ada satu simpang di belah kanan ni, kita akan lalu kanan, ada nampak simpang depan. Dia tulis kampung depan. Cakap Jawi. Ya, cakap Jawi Jelempuk. Simpang 3 ni kita akan terus. Oi, kanan. 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 Jalan ni. Jalan ni juga adalah jalan kakak saya. Dulu memang saya duk main ke kawasan ni. Risaulah, orang kampung cerita macam-macam jalan ni kan. Macam bro Syah kata lah, setiap jalan tu ada kisah-kisah dia. Tapi kawasan sini kalau musim orang ambil padi banyak orang lah kan. Dia nampak lori di tepi jalan sebab sebelah kiri dan kanan jalan ni adalah sawah padi.
Jadi alhamdulillah malam ni pun cuaca dia tak hujan lah. Jadi senang lah kita boleh tengok kualiti video tu agak comel lah untuk penonton nak tengok kan. Kalau hujan ni susah sikit lah. Dan dekat kawasan Lampu ni sebenarnya di sini kerap berlaku kemalangan sebab jalan raya ni orang tak nampak ni jalan kampung. Dia lintah, dia terus. Tak ada sign. Tak ada tanda berhenti. Ada orang tak perasan. Dan kita melalui jalan ke Cangkak Jawi ni, yang nama dia Cangkak Jawi. Belakang ni Cangkak Jawi. Kampung Syekh. Kampung kita tengok kampung Melayu ni, kampung Syekh sebelah ni kita tengok anjing liar tak banyak lah bro. Kucing dah. Kucing dah buat terserempak dengan kucing kan. Anjing tak banyak. Melayu lah. Kadang-kadang kita pergi tengok review belah kampung ada siam sikit tu. Ada siam ada anjing kan. Cina. Kampung Cina. Kampung Melayu ni okey lah kan sikit. Lepas ni ada simpang 4 ni. Dia pergi ke kampung Cemumar. Cemumar ni. Kampung Cemumar ni dulu ni kampung ni yang kita nampak simpang 4 ni. Dulu ni pernah terjadi kejadian dulu ni. Zaman saya dan berusia kami sekolah dulu. Dulu ni ada pesawat TUDM yang terbang di kampung ni. Pilatus PC-7. Pilatus Aku dah ingat ni. Dulu dia terbang dalam sini. Dalam pedang. Dan dikatakan mayat Kapten tu pun nak ambil dalam tanah tu. Terpaksa orang korek. Agak dalam lah. Dah duduk lah kawasan sini kan. Zaman dulu kan. Dulu yang antara cerita-cerita yang mesti kami ingat di kampung ni lah kan. Boleh tahan jalan ni. Je. Jamai 2 pagi ni dia aura lain sikit Boleh tahan. Ada sebiji motor. Motor lah kita motor. Orang kampung sini ni. Kami pun kadang-kadang bila ada masa kami tengah duk review jalan, kadang-kadang penonton semua ada masa saya dengan berusaha kadang ada mak-mak kan masa. Tapi itulah perasaan kami kan. Yalah. Ada juga. Lah kita main jalan sunyi kita tak Dia rasa. perasaan tu kan, perasaan dia berasa tu sampai ke rumah, bukan dekat sini. Kau ini kita ke mana? Terus. Sampai ke rumah. Dia akan ada juga flyover nanti di hujung tu. Flyover tu sebab bawah ni adalah lintasan kereta api. Lintasan kereta api daripada Arau dah ke Kodiam. Dia lalu kan, dia macam flyover tinggi tu. Dulu kalau kita lalu jalan ni, kalau jalan biasa dia kena lalu lintasan kereta api. Sekarang ni dah kereta api laju, dia buat flyover supaya tak mengganggu laluan kereta api.
kawasan yang kami lalu ni kawasan sawah padi lah. Di sini kalau kata tanaman harum manis tak ada kawasan ni. Kawasan Harum manis dia belah payah kuri lah. dia belah Belah cuping. sini. Kenteri. Ada lah juga tanah harum manis tapi tak bukan jenis je ladang lah. Sini kalau tengok pokok-pokok yang ada sebelah kiri kanan ni pun sawah padi tu. Kadang-kadang dia perlu buat pembinaan jalan ni, kita tahu pasal jalan kampung ni. Yalah, gelap pula. Waktu lah ni bukan 3 pagi je. Yalah. 3 pagi lah. Jam pukul 3 pagi kita di jalan kampung. Ikut dah. Betul. Oi. Kita akan naik flyover. Terus flyover tu kita akan terus sampai ke kampung Jelempuk di Arab. Itu kita terus akan mengakhiri. Jadi kiri tadi ke mana ni? Mana? Kiri. Kiri tadi boleh masuk ke Tamu Tulang ni. Oh, jalan dulu balik. Jalan ke Tamu Tulang ni. Dah jadi panjang balik jalan lah. Jalan ni kita akan terus. Dia terus akan naik highway ni lah. Bukan highway. Dia terus naik jalan besar Arab. Bro Syah boleh belah kiri. Kita boleh balik. Tahu. Saya orang sini lah, tapi saya jalan ni saya memang boleh kata tak pernah lalu lagi kot. Ataupun dululah masa zaman remaja tu kot. Biasa lalu lah sekali, 2 kali, tu tak ingat lah. Sebab tu saya duk tanya Bro Aman. Saya sendiri pun tak ingat jalan lah. Walaupun tempat saya. Saya tak Dulu ingat jalan. ni cerita dia bro, ni cerita bila kan. Waktu orang dah kata paling mengamuk hantu susu tu. Kampung ni lah, dia jumpa. Oh. Ni saya cerita bila kan. Ya dah tak apa. Asal yang jadi kampung tu yang ada cerita. Okey. Dulu kan cerita hantu susu mai tu kan. Kampung ni dulu dia kacau. Tapi dengar kata hantu tu pun bukan hantu, kata orang tu tak betul, orang ni lah. Macam-macam spekulasi ya. Ada yang kata hantu, ada yang kata orang korang sioman, macam-macam. Ada yang kata menuntut ilmu salah. Ni macam kita tengok depan ni naik flyover lah. Ni kita nak mengakhiri vlog kita pada kali ni ya. Lepas turun flyover ni kita akan masuk kampung Jelempuk. Kita dah tak apa lah, jadi kita akan terus sampai ke simpang traffic light di Arau. Mana kita dah habis lah, kita dah review je lah. Dah sampai ke Pekan Arau, dah jalan Ceroh lah. Jadi pekan lah. Pekan lah. Kita bawa motor kita semua tengok sampai tekak ni. Ni dah turun ni, dah jalan utama lah. Jalan utama Kodiang ke Arau lah. Ni boleh pergi kanan boleh, straight boleh. Kalau straight masuk kampung Jelempuk. Kanan masuk pergi straight apa straight. Kanan lah keluar balik highway lah. Boleh. Kanan boleh. Terus keluar Kampung Jelempuk. sama. Sama jalan ni juga. Jalan ni lah. Tapi dia bawah sikit. Dia bawah sikit. Yang ni keluar yang ni dulu. Jadi kalau kita tengok di hujung jalan ni, kita kalau ambil kanan tu dah masuk negeri lain lah, masuk negeri Kedah. Sepadan sudah. Ni seperti biasa selalu saya ingatkan pada Bro Syah. Kena ingat tu, jangan takut bro. Ya. Takut, aku pun takut. Ya betul Bro Syah. Okey, goodbye.